Assalamualaikum anda bersama saya Chef Naim dan hari ini saya akan kongsikan resepi istimewa khas raya iaitu sate ayam dalam episod resepi mudah autentik jiwa raya. Untuk generasi muda sekarang ni, anda pula ambil tanggungjawab untuk masaklah sate ayam ni kepada keluarga anda. Untuk langkah yang pertama, kita akan perap ayam dulu dan kita akan terus masukkan hero produk kita, paste perapan Maggi air fryer sate. Dibuat dengan bawang segar dan serai. Seterusnya, kita gaulkan dia bagi sebati. Kemudian sekarang kita boleh cocok dekat lidi. Okey, jadi dah masuk ke dalam ni. Kemudian kita terus bakar dalam air fryer. Kalau dah adanya sate ayam, mesti nak kena ada kuah kacang. Okey, jadi saya akan masukkan dulu paste perapan Maggi air fryer sate. Yang ini diperbuat dengan bawang segar dan juga serai. Sekarang ni kita masukkan Maggi sambal tumis, diperbuat dengan bawang segar dan cili. Okey, masukkan kacang. Okey, jadi dia dah pekat macam ni, kita boleh masukkan air. Kemudian kita akan masukkan juga sedikit santan. Okey, so dah kacau sebati macam ni. Sekarang kita masukkan gula dan kita satukan terus dengan sedikit asam jawa. Kemudian bila dia dah mendidih nanti, kita dah boleh hidangkan dia bersama dengan kita punya sate ayam. Baik, sekarang ni kita punya sate ayam dah pun siap. Inilah hasil dia. Sekarang ni saya akan hidangkan kita punya sate ayam ni bersama dengan set biasa sate lah, iaitu ada nasi impit, timun, bawang dan tak lupa juga kita punya kuah kacang yang kita dah buat tadi tu. Dah pun siap. Sate ayam yang empuk, makan pula dengan kuah kacang yang pedas-pedas manis. Dia punya rasa dia memang lain macam. Dan kalau nak dapatkan resepi penuh, macam biasa, anda boleh pergi ke website My Recipe.